Kecoh tuan-tuan semalam. Convention Parti Amanah Negara di Shah Alam. Kecoh apabila ada perwakilan yang memohon untuk usul supaya tarikh pemilihan parti yang akan datang, ada yang minta dibuat tahun hadapan, ada yang minta ditangguhkan selepas pilihan raya PRU16. Jadi kecohnya apabila speaker tu tak benarkan usul tu dibahaskan. Tapi tak sepatutnya lah usul tu nak dibahaskan, betul juga kata speaker. Sebab tak ada keputusan lagi yang dibuat oleh pimpinan parti untuk menangguhkan pemilihan parti. Dia masih lagi dalam lingkungan 3 tahun. Setakat hari semalam tu masih lagi dalam tempoh yang ditetapkan oleh parti. Tak ada ketetapan lain yang dibuat oleh parti setakat ni. Jadi apa yang nak dibahaskan? Sebab tak ada isu. Masih lagi seperti yang dijadualkan. So, melainkanlah kalau dah ada usul lain. So, kita kena faham lah. Dan kok ia pun nak mempertahankan usul ke, nak bahas usul ke, tak perlulah sampai buat kekecohan macam tu. Dan semua ni, kita ni adik-beradik, kita ni parti Islam. Kata dalam lirik lagu Parti Amanah itu sendiri, apa, Islam agama yang indah, teras perjuangan kita, na 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 na. Akhlak terpuji walau di medan juang. Akhlak terpuji walau di medan juang. Satu lagi, akhlak terpuji walau di medan selera. Di medan selera pun kena tunjuk akhlak yang terpuji. Jangan jadi walaun, suka maki hamun orang. Okey, bye.